Contoh, kata kalau kita nak kira ni kan, eja jamu ni kan, Jamu, jamu. Contohlah kita. Jamu, jamu Sekejap, sekejap. Mungkin lah, jamu, T-A-U-E. Ratiu, ratiu. Mungkin contoh lah kan. Ratiu, jamu ratiu Malaya. Okay. Yang ini kita buangkan dulu. Kita tahu. Katalah kita buat satu lagi. Cuma tengok. Jambu. Kali ini saya mengeja lain sikit. Kalau perasan, ratu tu saya eja R-A-T-A-U-E. Ratiu. Macam itulah dia bunyi fonetik Ini kalau ejaan bahasa Inggeris lah bagus sesuai lah. Tapi saya nak cuba gunakan perkara ni untuk ni supaya kita ejaan tu dia macam kita seolah-olah bercakap punya lah. Okay, cuba kita dengar kan. Kita ambil dekat ujung lah Oh, tak sempat habis lagi. Okey, okey, okey. Guys, tolong like, komen dan share video ini. Baik. Haha. Terima kasih.